70 bilion harta pusaka terbetul. Salah satunya adalah disebabkan kos pengurusan harta pusaka yang sangat mahal dan tinggi. Di Wasashop Berhad, kami telah memperkenalkan produk perkhidmatan yang dinamakan sebagai Al-Wasitah. Al-Wasitah ini serendah RM65 sahaja. Apabila berlaku kematian, proses pengurusan harta pusaka akan diuruskan secara percuma oleh Wasashop Berhad kepada waris-waris tuan-tuan dan puan-puan. Waris-waris hanya menghubungi sahaja Wasashop. Yang pertama sekali, Wasashop akan hadir ke rumah untuk berjumpa dengan kesemua waris-waris, yang mana kita akan memberikan konsultasi yang dinamakan sebagai khutbah pusaka. Di dalam khutbah pusaka, kita akan membacakan dokumen-dokumen perancangan yang dibuat pelanggan bersama-sama dengan pihak kami semasa hidup. Yang keduanya, kita akan menerangkan proses tuntutan harta pusaka yang perlu dilalui oleh waris-waris untuk menuntut harta pusaka, dari sudut hukum syaraknya, dari sudut undang-undangnya. Dan selepas daripada itu, Wasashop akan mengumpulkan kesemua dokumen-dokumen yang terlibat di dalam proses pengurusan harta pusaka tanpa membebankan waris-waris untuk turun naik, untuk dapatkan carian daripada pejabat tanah, untuk dapatkan penyata-penyata akaun daripada pihak bank dan sebagainya. Kesemua urusan tersebut akan diuruskan secara percuma oleh Wasashop Berhad. Jadi, apa tunggu lagi? Rancang harta dan urus pusaka bersama Wasashop Berhad.